Saya nak tanya, macam mana nak merasa mesra dengan keluarga mertua? Saya baru kahwin setahun, tapi masih tak dapat masuk dengan keluarga mertua. Saya jenis yang bercakap banyak, tapi keluarga mertua saya kurang bercakap. Terima kasih. Okey. Pertama sekali, dalam keluarga, kena betulkan cara memandang. Kena betulkan cara memandang. Saya nak cerita sikit kisah cara memandang. Saya nak cerita sikit kisah cara memandang. Tahun 2008, saya ada jemputan, ada program dekat Maghribi, dekat Maroko, kat Maghribi. Oh, tuan-tuan share waktu tu tak? Sini pergi ke Dubai dekat 7 jam, Najar lebih dekat 7 jam, transit lagi dekat 10 jam, 8 jam, 10 jam gitu. Daripada Dubai pergi Maghribi lagi 8 jam. Pada saya, penat. Kan? Penat. Okey. Saya sampai dekat Dubai, pagi tu subuh. Subuh tu saya pun solat semaya dekat Surah. Saya jumpa bekas Mufti Johor waktu tu. Saya tanya dia, Datuk nak pergi mana? Saya nak pergi Mesir ni, tengok pelajar-pelajar kat Mesir. Oh ya ke? Entah nak pergi mana? Anak nak pergi Maghribi tu. Maghribi tu banyak ulama tu. Dan ulama-ulama tu banyak kita tak kenal Maghribi. Banyak orang alim Maghribi tu. Oh ya ke tu? Kalau hantar ziarah nanti hantar kisah salam dia. InsyaAllah tu, insyaAllah. Saya jalan lagi, saya jumpa Chef Sabri. Chef Sabri ni waktu tu dia tengah buat program TV3. Spice Route nama dia. Dia buat masak-masak ni. Berbual dengan dia. Chef, gimana chef? Oh, Ustaz, kita nak pergi masak-masak ni. Program TV3 masak-masak ni. Oh, ya ke? Ustaz nak pergi mana? Saya nak pergi Maghribi, chef. Maghribi? Oh. Kenapa, chef? Masakkan dia sedap-sedap, Ustaz. Masin, masam, cukup masakkan dia. Oh, ya ke? Okay. Ambil dengan Chef Sabri. Saya pun jalan lagi. Saya jumpa dengan budak-budak kerja Petronas. Dekat Sudan, kat Iraq waktu tu, tempat-tempat lah. Berbual. Saya kata, Tuan, daripada mana? Oh, dari Sudan, Ustaz. Kerja mana? Kerja Petronas. Oh, ya ke? Ustaz nak pergi mana? Saya nak pergi Maghribi. Oh, Maghribi, Ustaz. Saya kata, kenapa? Perempuan sana comel-comel, tak tahu tak? Campur orang Eropah, orang Barbar, orang Arab. Oh, ya kau? Saya kata. Okey. Saya jalan, saya jumpa gunungan makcik-makcik. Makcik-makcik waktu tu nak pergi umrah, nak pergi mana? Berbual. Ustaz. Ustaz gimana, Ustaz? Saya kata, saya nak pergi Maghribi. Oh, Maghribi tu best, Ustaz. Bapaknya? Shopping comel, Ustaz. Shopping sana pun. Syurga shopping tu. Oh, ya ke? Tuan-tuan, memandang benda yang sama, perspektif dia berbeza. Jadi dari rumah tangga ni, mertua, keluarga, kita boleh ada 1001 cara memandang. Tapi kata Quran apa? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada satu benda yang tak kena, baliklah kepada Allah dan Rasul. Apa Allah dan Rasul cakap? Kalau kita cakap 1001 pandangan kita akan terima. Okey. Dalam tadi mak mertua, okey. Pertama, betulkan cara memandang. Mak mertua kita siapa? Mak mertua kita ni siapa, tuan-tuan sekalian? Ketika Allah sebut, wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata pada mak dan ayah kamu. Mak dan ayah ni ada 5 jenis mak ayah. Ada 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung. Mak ayah mertua. Mak ayah kandung. Mak ayah tiri. Mak ayah tiri itu mak ayah kita. Mak ayah mertua. Mak ayah susuan. Dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Jadi sebut mak ayah, 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah mertua, mak ayah susuan, dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Kelima-lima mak ayah ni, dia ada doa yang barakah kepada kita. Beza dia saja. Beza dia satu je. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Tu je beza dia. Yang lain sama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang tua-tua kita kata, kalau kita nak hidup barakah, cari doa daripada mak ayah.
Kalau mak ayah dah tak ada, cari doa daripada mak ayah mertua, tok tua lah. Kalau mak ayah mertua dah tak ada, cari mertua baru. Itu saya tambah, sorry, maaf saja kurang. Kurang. Tapi nak cerita sini. Nak cerita sini, mak ayah mertua tu penting. Doa tu pada mak ayah. Itu saya tambah kan. Kurang agak. Tengah hari ngatuk ni. Kurang sikit. Okey. Jadi betulkan cara pandang mak ayah, mak mertua adalah mak kita. Jadi kalaulah ada kata dia buat benda yang tak sesuai dengan kita, maafkan berlebih kurang. Kita dulu, kita ni jenis cakap banyak. Mak ayah mertua tak jenis cakap banyak. Habis buat macam mana? Teruskanlah cakap banyak tu, tak apa. Kan? Buat macam mak sendiri je. Gurau lah apa semua, kalau tersentuh hati, berlebih kurang, minta maaf dan sebagainya, gitulah. Lepas tu, betulkan cara memandang mertua kita tu. Bagaimana? Wallahu a'lam.